Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan guru yang hadir pada hari ini. Salam Kuala Kansar teratas dan salam We Deliver. Saya Muhammad Farid bin Zainuddin dan rakan saya moderator di sebelah sana Cikgu Junaidi bin Jamaluddin. Bersama-sama saya akan mengenalikan sesi ini supaya sesi ini akan berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat kepada semua yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu topik dan merungkaikan satu topik yang bagi saya sangat penting, iaitu pengesanan awal masalah pembelajaran dan intervensi di sekolah rendah, membantu murid menuju kejayaan. Sebagaimana yang kita tahu, topik ini ialah topik yang bagi saya sangat panas kerana topik ini ialah telah termasuk dalam dasar pendidikan negara kita. Kerana negara kita memfokuskan literasi dan numerasi untuk mencapai kejayaan 100%. Jadi oleh itu pengesanan awal terhadap cabaran yang dihadapi oleh murid amat penting supaya intervensi ini dapat dilaksanakan dan membantu mereka mencapai potensi yang maksimum. 5 tonggak Malaysia Madani iaitu kemampanan, daya cipta dan ihsan memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara kita, terutamanya bagi murid yang menghadapi cabaran literasi dan numerasi. KPM juga telah memperkenalkan beberapa inisiatif. Yang pertama iaitu PROSPIN, Program Pengesanan Perkembangan dan Intervensi Murid Prasekolah, Dasar Pemulihan Khas dan PROSPER, Program Saringan Penentu Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. PROSPIN ini ialah untuk mengesan dan memberikan intervensi masalah perkembangan murid, dan juga bagi dasar pemulihan khas iaitu memfokuskan kepada 3M, baca, menulis, mengira, dan PROSPER pula iaitu mensasarkan murid yang berumur 9 tahun ke atas yang masih belum menguasai kemahiran asal literasi dan numerasi serta menunjukkan ciri-ciri keperluan pendidikan khas yang tetapi belum disahkan secara rasmi. Untuk mendalami perbincangan ini, kita berbesar hati menjemput para guru daripada pelbagai unit, iaitu unit prasekolah, unit pemulihan khas dan unit pendidikan khas. Jadi kita ada gabungan 3 unit pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat datang kepada cikgu-cikgu. Selamat sejahtera kepada Cikgu Ras. Okey, izinkan saya membaca sedikit biodata guru-guru kita pada hari ini. Yang pertama iaitu Cikgu Ain. Cikgu Nur Ain binti Abdullah bersekolah di SK Beluru, merupakan cikgu prasekolah, telah mengajar selama 20 tahun. Pengalaman di prasekolah iaitu mengajar murid yang pertama kali masuk ke alam persekolahan dan mengikuti perkembangan mereka daripada mula hingga akhir, dan merupakan pemegang ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Selamat datang kepada Cikgu Ain. Okey, guru yang kedua ialah Cikgu Raja Segaran anak lelaki Arumugan, bersekolah di SK pada Asam, merupakan guru pemulihan khas dan telah mengajar selama 11 tahun, berpengalaman dalam pengendalian pengesanan awal dan intervensi murid-murid pemulihan khas, merupakan pemegang ijazah sarjana pendidikan pedagogi, dan Cikgu Ras juga telah membuat inovasi dan penyelidikan yang bertajuk My Light Learning untuk subjek pemulihan BM, Papam Jumras, Universal Design for Learning UDL, dan Cikgu Ras juga telah memberikan sumbangan sebagai jurulatih utama pemulihan khas daerah Kuala Kansar. Selamat sejahtera Cikgu Ras. Okey, seterusnya saya perkenalkan Cikgu Zawani binti Ahmad, iaitu Cikgu Zawani bersekolah di SK Kampung Muhibah, merupakan guru pendidikan khas dan telah mengajar selama 12 tahun. Pengalaman di PKI ialah memastikan murid berkefungsian rendah dapat mengikuti PDP dengan baik. Dan Cikgu Zawani juga merupakan pemegang ijazah sarjana pendidikan khas. Cikgu Zawani juga telah membuat inovasi dan penyelidikan yang bertajuk Let's Race, Kit Multisensory, IQMate dan RO Board. Sumbangan cikgu juga iaitu fasilitator dan pembentang bahan repositori Kolokium Inovasi PPP Cemerlang Zon Utara dan merupakan influencer KPM. Tahniah cikgu. Dan kalau kita lihat biodata cikgu-cikgu semua ni semuanya sangat berpengalaman dan sangat hebat bagi saya lah, saya kira, dan bertetapan dengan jemputan pada hari ini kerana kita akan membincangkan satu isu yang saya kira isu yang amat penting untuk kita merungkai pengesanan awal masalah pembelajaran literasi dan numerasi, dan juga kita akan membincangkan intervensi yang sesuai berdasarkan topik yang kita akan bincangkan. Jadi tanpa melengahkan masa,
Marilah kita mulakan persoalan dan perbincangan kita pada hari ini. Persoalan kita yang pertama ialah tanda-tanda awal masalah pembelajaran. Okey, pada pandangan Cikgu Ain sendiri, Cikgu Ain merupakan guru prasekolah. Okey, apakah tanda-tanda awal yang boleh kita lihat dalam murid prasekolah? Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Faris selaku moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton rancangan ini. Saya Cikgu Nuraini adalah guru prasekolah dan saya telah melibatkan diri dalam bidang pendidikan ini lebih kurang dalam 20 tahun. Dan bagi saya tanda-tanda awal ini adalah yang paling penting untuk kita lihat. Yang pertama adalah daripada segi fizikal murid itu sendiri. Kita boleh dapat lihat dan boleh dapat kesan sekiranya ada masalah berkaitan dengan pembelajaran. Kita lihat dulu dari segi fizikal murid. Sekiranya murid itu mengalami masalah dari segi fizikal beliau, contoh ya, kita boleh nampak murid normal dengan murid yang tidak normal, dia ada perbezaan. Daripada situ yang nyata sekali kita dah nampak masalah pembelajaran di situ. Yang kedua, masalah pembelajaran yang kita tidak nampak secara nyata. Di sini yang menjadi topik yang perlu kita bincangkan pada hari ini, iaitu tanda awal masalah pembelajaran di mana kita boleh nampak murid ini normal, comel orangnya, bijak, petah berkata, tetapi rupanya ada masalah pembelajaran. Kenapa berlaku sedemikian? Okey, saya bagi dulu tanda-tanda sebab nanti panjang lagi kan kita nak bercerita. Yang pertama kita boleh kesannya kesukaran mengenal huruf dan nombor. Kita kaitkan di sini berkaitan dengan literasi dan numerasi sesuai dengan topik kita pada hari ini, ya. Okey, literasi berkaitan dengan huruf bacaan. Okey, dan manakala numerasi berkaitan dengan angka, nombor, bidang kognitif, ya. Murid dilihat suka mengenal huruf dan nombor walaupun telah berulang-ulang kali. Cikgu menerangkan, hari ni dah ajar tapi esoknya dah lupa. Ada kalanya boleh dikatakan macam short term memory, ingatan daya pendek, tapi padahal murid tersebut adalah normal. Cuma kemampuan beliau untuk mengingat sesuatu perkara tu kemungkinan agak terbatas. Okey, dekat sini kita nampak kesukaran dia mengenal huruf dan nombor. Yang kedua, kelewatan. Kelewatan apa? Kelewatan bas ke? Tak. Kelewatan dalam membaca, menulis dan mengira. Apabila kita berada di dalam kelas, saya sebagai seorang guru, bila kita berada di dalam kelas, kita dapat melihat perbezaan di antara murid-murid tersebut. Ya, seperti kita sedia maklum, perkembangan murid adalah berbeza-beza. Kita tidak boleh samakan kalau ada 25 murid dalam kelas, 25 tu sama. Tidak. Kita kena faham, keupayaan dan perkembangan murid adalah berbeza. Jadi daripada sini, setelah kita berbulan-bulan kita mulakan sesi persekolahan, tetapi terdapat juga kelewatan dalam kemahiran membaca, mengira dan menulis. Di sini wujudnya tanda-tanda masalah pembelajaran. Yang ketiga, kurang minat dalam aktiviti literasi dan numerasi. Murid ni dia tak minat untuk nak mengenal huruf, nak mengecam huruf. Cikgu buatlah kaedah macam mana pun, tapi tak juga minat. Dekat sini, itulah tanda-tanda awal masalah pembelajaran ini berlaku. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan nanti dengan beberapa topik macam mana kita nak menarik minat dia. Sekarang kita cerita dulu pasal tanda-tanda awal, ya. Okey, bagi guru, tanda-tanda awal ni memang guru akan nampak. Guru akan dapat lihat perkembangan murid ni daripada bulan pertama lagi. Kenapa? Sebab guru adalah orang yang pertama di dalam bilik darjah yang bersama dengan murid daripada 7.30 pagi sampai pukul 12.30 hari. Dan ini adalah kelebihan seorang guru untuk melihat keupayaan murid-murid tersebut. Okey. Cara guru mengenal pasti murid yang memerlukan sokongan ni pula pemerhatian terhadap perkembangan murid, ya, dalam aktiviti harian. Macam saya katakan tadi, guru berada di dalam kelas daripada 7.30 sampai pukul 12.30 hari. Dekat sinilah guru dapat mengesan
tanda-tanda yang akan berlakunya masalah pembelajaran. Dan di sini saya ada satu kaedah di mana kita ada saringan awal untuk menilai kemahiran asas ini, untuk mengesan tanda-tanda awal permasalahan. Seperti yang telah disebutkan oleh Cikgu Faris, moderator kita, iaitu PROSPIM. PROSPIM ni adalah program pengesanan perkembangan dan intervensi murid prasekolah. Tahniah diucapkan kepada KPM kerana telah berjaya mewujudkan satu platform saringan yang sangat bagus dan sangat berguna kepada guru, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa. Kerana saringan ini sangat membantu kami di sekolah untuk mengesan tanda-tanda awal masalah pembelajaran murid. Satu saringan yang diperkenalkan oleh KPM ini melalui surat siaran bilangan 5 tahun 2023 dan di dalamnya terdapat instrumen-instrumen senarai semak yang mana yang diperlukan oleh ibu bapa dan juga guru untuk dikesan, untuk dipantau bersama. Dan ini adalah salah satu kaedah yang tepat untuk kita semua praktikkan daripada awal lagi. Itu daripada saya. Kita dengarkan pula dari pandangan daripada Cikgu Raj, bagaimana Cikgu Raj kena pasti murid-murid yang ada masalah perkembangan literasi dan numerasi di kelas Cikgu Raj sendiri. Salam sejahtera kepada moderator dan juga panel. Saya Cikgu Raja Segeren. Sebelum kita memulakan diskusi kita, marilah saya memberitahu kepada cikgu-cikgu siapakah murid pemulihan. Murid pemulihan adalah murid yang menghadapi cabaran dalam menguasai kemahiran asas literasi, iaitu membaca dan menulis, serta numerasi, iaitu pengiraan asas pada tahap yang sepatutnya berdasarkan umur dan peringkat persekolahan mereka. Matlamat utama program pemulihan adalah membantu murid-murid untuk mencapai tahap kemahiran yang setara dengan rakan sebaya mereka agar dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas arus perdana dengan baik. Sekarang marilah kita lihat tanda-tanda awal yang boleh dilihat dalam kalangan murid pemulihan yang mungkin mengalami masalah pembelajaran literasi dan numerasi. Saya telah membahagikan ini kepada dua peringkat, dua aspek, iaitu dari aspek kognitif dan juga dari aspek tingkah laku. Dari aspek kognitif, saya boleh lihat murid mengalami kesukaran untuk mengecam huruf dan nombor. Walaupun murid belajar di prasekolah, bila mereka masuk ke tahun 1 dan tahun keseterusnya, murid mengalami masalah untuk mengecam huruf dan juga nombor. Yang kedua adalah murid mengalami kesukaran memahami arahan lisan dan tulisan. Murid memerlukan masa yang lebih lama untuk memahami atau mengikuti arahan yang diberikan secara lisan atau tulisan. Yang ketiga adalah masalah dalam mengingati. Walaupun cikgu dah mengajar di dalam kelas, daya ingatan murid pemulihan ni daya ingatan yang sangat pendek, di mana murid cepat lupa apa yang diajar oleh cikgu. Pada hari ini saya dah ajar dah. Pada keesokan harinya bila cikgu tanya balik kepada murid tak ingat apa yang mereka belajar pada hari sebelumnya. Ini adalah antara tanda-tanda awal yang kita boleh lihat pada murid-murid pemulihan. Dan juga murid ini mempunyai masalah dalam membuat sambungan bunyi dan juga simbol. Walaupun murid dah kenal huruf, bila beralih untuk mengajar suku kata terbuka dan tertutup, murid tidak dapat menyambungkan bunyi tersebut. Contohnya BA, ba. Murid hanya boleh baca B dengan A, tapi bila digabungkan menjadi bunyi, murid tidak tahu menyebut bunyi tersebut. Ini adalah dari aspek kognitif. Yang kedua adalah tingkah laku. Dari segi tingkah laku, keengganan untuk menghadiri kelas. Biasa kita lihat kan, kalaulah ia murid pemulihan, dia suka ponteng sekolah. Mereka tak nak datang ke sekolah. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat belajar di kelas perdana dan juga tak dapat menampung apa yang belajar di dalam kelas perdana. Yang kedua adalah murid cepat hilang tumpuan. Murid mungkin mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian semasa pembelajaran, dan murid ini kelihatan sangat macam mereka tidak suka untuk hadir ke sekolah. Sebab mereka tidak dapat mempelajari apa yang diajar oleh guru kelas di perdana. Dan juga seterusnya adalah murid pemulihan ini mempunyai kurang keyakinan diri. Berbanding dengan murid kelas perdana, murid ini mereka sendiri akan beritahu bahawa mereka adalah tak pandai. Saya tak pandai lah cikgu, saya tak tahu membaca lah cikgu. Maka kurang keyakinan diri ini kita boleh lihat pada murid pemulihan. Ini adalah antara tanda-tanda awal yang kita
boleh lihat pada murid pemulihan untuk mengenal pasti masalah murid. Seterusnya adalah bagaimana cara guru untuk mengenal pasti murid yang memerlukan sokongan. Pertama sekali adalah pemerhatian rutin dan sistematik. Catat sebarang kesulitan yang mereka hadapi semasa pelajaran, seperti kesukaran dalam membaca, menulis atau melakukan pengiraan asas dalam matematik. Yang kedua adalah biasanya saya akan membuat, sebagai guru pemulihan, membuat penilaian diagnostik awal, di mana saya akan melaksanakan saringan untuk mengenal pasti di mana kelemahan murid pemulihan. Mereka dapat capai sehingga kemahiran yang ke mana. Melalui ujian diagnostik itulah saya dapat kenal pasti siapakah murid pemulihan, dan akan dibawa murid pemulihan ini akan dibawa tarik keluar dari kelas perdana ke kelas pemulihan untuk pengajaran subjek pemulihan. Yang ketiga adalah interaksi dengan ibu bapa. Mendapat pandangan tentang perkembangan anak mereka, ibu bapa perlulah memberitahu kepada cikgu apakah tanda-tanda yang boleh dilihat pada anak mereka di rumah. Sebab ibu bapa merupakan pemerhati utama di rumah. Mereka lah yang boleh beritahu sebarang maklumat berkenaan anak mereka kepada cikgu, supaya cikgu boleh mengambil intervensi yang lebih baik. Ini adalah antara sokongan yang perlu diperlukan oleh guru pemulihan. Okey. Daripada perbincangan kita sebentar tadi, itu Cikgu Nur Ain dan Cikgu Raja Segaran ada menyatakan bahawa tanda-tanda awal masalah ini ialah kesukaran mengenal huruf, kesukaran dalam literasi numerasi, lewat membaca, kurang minat dan juga tidak faham arahan daripada guru. Cara-cara guru kena pasti ialah melalui pemerhatian dan juga saringan awal seperti yang Cikgu Nur Ain beritahu tadi, iaitu PROSPIM. Seperti yang kita sedar, kita tahu PROSPIM ini ialah sangat penting untuk mengesan perkembangan awal dan juga membuat intervensi yang bersesuaian dengan murid prasekolah. Okey, baiklah. Okey, kita dengarkan pula pada pandangan Cikgu Zawani, iaitu guru pendidikan khas. Bagaimanakah murid yang mempunyai ciri-ciri keperluan pendidikan khas dikenal pasti di peringkat sekolah rendah? Okey, terima kasih Moderator Encik Faris. Okey, yang setelah kita dah dengar daripada bahagian prasekolah, pemulihan, dan sekarang saya pendidikan khas. Okey, pendidikan khas saya lebih tertumpukan kepada masalah pembelajaran. Okey, di mana pendidikan khas ni kita ada penglihatan, masalah pendengaran, dan saya di bidang pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Macam mana kita nak kenal pasti? Okey, murid pendidikan khas ni masalah pembelajaran ni dia ada banyak. Okey, autism, disleksia, ADHD, semua tu masalah pembelajaran. Cerebral, yang ada masalah fizikal, semua tu dalam masalah pembelajaran. Melainkan kita dapat bezakan dengan penglihatan lain, pendengaran pun lain. Okey, jadi macam mana bagi murid pembelajaran kita nak kena pasti? Yang pertamanya melalui inilah tingkah laku. Sebabnya ada juga segelintir cikgu-cikgu perdana datang kan. Cikgu, murid saya ni dia kerap mengganggu rakan. Dia kerap menolak rakan. Rakan belajar dia kacau, mengoyak buku pun semua kan. Yang tu adalah salah satu ciri yang menunjukkan dia murid tu mempunyai masalah pembelajaran. Dan kita perlu take note. Benda ni perlu kita pandang serius. Sebabnya kita tak nak benda ni berlarutan sehingga ada rakan-rakan yang takut kan. Jadi bila cikgu dah kena pasti dah tengok tingkah laku lain, dia perlulah buat follow up. Tanya pula parent, tanya ibu bapa bagaimana anak dekat rumah, bagaimana tingkah laku, supaya kita tahu sebenarnya murid ni ada masalah dan perlu kita cari intervensi untuk murid tersebut. Okey, selain tingkah laku macam murid autism, dia suka buat sesuatu mengulang-ulang, bertepuk-tepuk tangan dalam dunia dia sendiri kan. Jadi kita ni perlu tahu murid ni ada sesuatu masalah, ada sesuatu benda yang tak kena dengan dia, jadi kita perlu cari cara untuk atasi dengan segeralah. Kalau tidak, kesian murid tersebut, dia bukan saja mengganggu PDP dan kelas, masalahnya kawan-kawan yang lain pun akan turut terganggu dari segi emosi. Okey, seterusnya dari segi akademik, seperti kita tahulah murid pendidikan khas ni dia mempunyai tahap kognitif yang agak lambat berbanding rakan. Mungkin bagi ada yang tahun 3 tapi dia punya pemikiran, dia punya aras untuk dia belajar baru tahun 1. Jadi benda ni kita perlu ambil tahu. Okey, contohnya dah dalam kelas, satu kelas 30 orang perdana, macam mana cikgu nak ambil tahu benda tu kan. Jadi bila cikgu nampak murid ni kenapa dia slow sangat, bila suruh membaca, bila suruh sebut suku kata apa semua tak boleh kan. Jadi cikgu kena
tanya, mungkin boleh tanya guru pendidikan khas, mungkin boleh rujuk kan, sebab benda ni cikgu mungkin dah buat intervensi tapi tak lepas juga, mesti ada sesuatu tak kena. Okey. Seterusnya dari aspek sosial. Sosial murid-murid pendidikan khas ni, pengalaman saya lah, mereka ni sosial mereka sangat kurang dalam dunia sendiri ataupun kurang bergaul. Tapi apabila dimasukkan ke aliran pendidikan khas, tiba-tiba cikgu perdana pun boleh terkejut. Macam mana dia boleh bercakap? Dia berkeyakinan. Sebab apa? Sebab kita di pendidikan khas, kita dilatih untuk melatih murid tersebut lah. Okey, jadi jangan kita menidakkan murid tersebut ada masalah, jangan diamkan. Kalau boleh kita kena cari cara bagaimana kita nak membantu murid kita itu. Okey, seterusnya dari segi emosi. Ada murid pendidikan ni terutamanya ADHD suka tantrum. Takkan cikgu kita duduk kelas tiba-tiba ada murid menjerit, takkan benda tu perkara biasa kan? Tak, dia bukan perkara biasa. Tiba-tiba ada luar biasa. Murid tiba-tiba tantrum, menjerit, lepas tu tiba-tiba dia menangis tanpa sebab. Benda tu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan cikgu kena ambil maklum benda tu. Okey, jadi dekat sini perlulah cikgu tu juga follow up dengan ibu bapa. Bagaimana anak tanya, kan kita cikgu kelas, kita boleh, ataupun sekarang ni ada grup WhatsApp masing-masing grup kelas kan. Boleh kita dapatkan nombor parent tersebut, tanya berkaitan perkembangan murid tersebut lah. Okey, bagaimana prosedur nak rujuk pakar? Yang ni lah yang biasanya ada yang ibu bapa yang tak tahu nak buat, hala tuju mana nak pergi, macam mana nak buat bila dah tahu anak dia ada pendidikan khas kan. Okey, tapi mujurnya apabila ibu bapa tu dia reda, dia terima. Ada setengah ibu bapa dia tak nak terima bila cikgu tu jumpa, puan, saya rasa anak puan ni ada masalah pembelajaran. Saya dah pun buat macam ni tapi masih lagi masalah yang sama saya kerap lihat pada anak puan kan. Okay, ada setengah ibu bapa tak boleh terima, dia kata anak saya boleh je kat rumah. Dia orang fikir macam tu. Itu sangat masalah. Menidakkan tau, sampai kan dah naik tahun 5 pun masih menidakkan. Jadi bila perkara ni berlarutan akan menyusahkanlah murid tersebut sendiri. Sebab apa? Dia jauh ketinggalan pada rakan tahun 5 yang lain kan. Okey, jadi yang apa yang perlu dilakukan bila cikgu dah berbincang dengan ibu bapa kan. Contohnya ibu bapa dah terima panggilan cikgu, kalau boleh kita datanglah ke sekolah. Okey, tanya cikgu, bincang dengan cikgu. Okey, jadi cikgu dia akan berbincang sesama dalam cikgu mata pelajaran tersebut. Sekiranya perkara ni serius, akan berbincang dengan pentadbir dan kita akan berbincang bersama ibu bapa. Sekiranya ibu bapa bersetuju, baru kita buat lanjutan kepada masalah ni. Tapi kalau ibu bapa tak setuju, kita tak boleh buat apa. Sekiranya ibu bapa tu kata, okeylah saya nak cuba bawa anak saya pergi diagnose doktor. Okey, bila dia dah cakap macam tu, kita boleh bawa kita boleh bawa murid itulah ke tengah lagi perkara ni kan. Okey, jadi apabila ibu bapa pun dah bersetuju, ibu bapa buat temu janji dengan pakar dekat hospital. Kalau boleh pergi hospital ataupun klinik kerajaan. Sebabnya kita perlu jumpa pakar dan kita perlu mendapatkan pengesahan daripada pengamal perubatan. Murid pendidikan khas tidak akan diperlakukan pendidikan khas selagi mana ia tidak mendapat pengesahan daripada pengamal perubatan. Okey, jadi perlu dan mestilah buat dan ibu bapa boleh, okey, macam mana nak buat? Boleh download borang BPP OKU. Okey, borang pendaftaran untuk OKU lah. Okey, download dari dekat laman web JKM. Dekat laman web JKM ada. Kalau ibu bapa tak ada printer ke apa kat rumah, boleh minta dekat sekolah. Okey, minta kat sekolah ataupun JKM, borang BPP OKU, yang mana bawa borang tu pergi ke hospital lah. Bila kita dah buat temu janji dengan doktor, bawa pergi hospital, doktor akan buat pengesahan. Waktu tu anak akan pergi, doktor akan diagnose lah anak tersebut. Okey, bila dah diagnose, dah dapat kenal pasti, contohnya anak puan ada mild autism. Okey, jadi akan ada tindakan lanjut lah. Okey, bermakna anak puan ni perlu masuk ke program pendidikan khas integrasi pembelajaran PPKI. Tapi tak semua sekolah ada PPKI. Hanya sesetengah sekolah sahaja yang ada PPKI. Jadi sekiranya ibu bapa dah dapat pengesahan, rujuk semula dekat sekolah dan sekolah tersebut contohnya ada aliran PPKI, sekolah tersebut akan uruskanlah proses ni. Sekiranya sekolah tersebut tak ada dan ibu bapa nak benda ni cepat kan, boleh terus hantar borang BPP OKU tu dekat PPD.
Pejabat Pendidikan Daerah, dan PPD akan uruskan untuk urusan penempatan murid ke PPKI. Okey, jadi apabila dah dapat surat penempatan, baru kita akan gerakkan murid tu. Contohnya murid ni dia daripada aliran perdana, tetapi masih belum terima surat penempatan, jangan masukkan dia lagi dekat pendidikan khas. Stay dekat perdana dulu. Okey, dia belajar dengan perdana. Okey, once dah dapat surat pengesahan daripada penempatan daripada PPD, okey, jadi baru sekolah akan panggil ibu bapa untuk daftarkan murid ke aliran PPKI lah. Okey, tetapi andai kata sekolah tersebut tak ada PPKI, nak buat apa? Sebab tu PPD akan buat surat penempatan dekat sekolah yang berhampiran. Sekolah berhampiran. Jadi murid tu akan dihantar ke sekolah berhampiran lah. Sebabnya sekolah tersebut tak ada PPKI. Itulah macam. Dan bagi murid yang 5 tahun, 6 tahun yang mana yang dah didiagnos awal ada masalah pembelajaran, ibu bapa jangan tak tahu sebab di PPKI ada juga pendidikan khas, di mana pendidikan khas ni murid yang berumur 5 dan 6 tahun boleh masuk ke program pendidikan khas. Kami dekat program pendidikan khas ada kita punya silibus masing-masing, kita punya intervensi masing-masing untuk dilaksanakan kepada murid tersebut. Okey, itu sahaja yang saya nak cerita bahagian pengesanan ni. Terima kasih. Okey, kesimpulannya pengesanan awal ni sangat penting supaya kita dapat mengesan di peringkat awal lagi, dan juga kita dapat memberikan intervensi yang terbaik bagi saya di peringkat awal. Dan juga kerjasama antara ibu bapa sangat penting, kerana ibu bapa ni adalah pemerhati yang pertama di rumah. Seterusnya barulah guru-guru boleh bantu. Kalau ibu bapa tak nak bantu, guru-guru pun susah nak bantu. Jadi kita mengharapkan kerjasama pelbagai pihak. Jadi kalau ibu bapa tak nak bantu, kerjasama tu menjadi semakin rumit. Jadi oleh itu kita harapkan kerjasama ibu bapa lah untuk mengesah bersama-sama masalah ini, supaya masalah intervensi, supaya masalah literasi dan numerasi ini kita dapat kita dapat selesaikan dengan kejayaan dengan 100%. Okey, oleh itu kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Tadi kita dah dengar tentang pengesanan awal. Jadi apabila kita dah kenal, jadi kita perlulah tahu intervensi-intervensi lah. Okey. Jadi soalan saya kepada Cikgu Ain, setelah masalah pembelajaran dikenal pasti, apakah jenis intervensi atau sokongan yang biasanya dilakukan untuk membantu murid prasekolah yang mengalami kesukaran dalam literasi dan numerasi? Bagaimana kaedah-kaedah ini membantu dalam perkembangan mereka? Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Junaidi. Maaf, ada batuk sikit-sikit. Maklumlah bulan puasa ni ya. Baiklah. Bila kita bercakap pasal intervensi dan sokongan, dua perkara ni tidak boleh dipisahkan. Intervensi adalah kaedah-kaedah penambahbaikan dari segi PDPC kita, dan juga sokongan. Sokongan ini adalah bantuan yang mana kita akan memperkukuhkan lagi intervensi tadi. Sebab itu saya kata intervensi dan sokongan tidak dapat dipisahkan. Kalau ada intervensi, mesti ada sokongan. Barulah kedua-duanya berjalan dengan seiring. Okey. Baiklah, intervensi dan sokongan untuk murid prasekolah ya, saya bicarakan berkaitan dengan murid prasekolah. Okey. Yang pertama kita boleh buat intervensi berkaitan dengan pengenalan huruf dan nombor, kerana kita menitik beratkan literasi, numerasi, kemahiran membaca, menulis dan mengira. Satu lagi kalau prasekolah menakul. Tapi sekarang yang kita bincangkan adalah 3 kemahiran asas ya. Okey, pengenalan kepada huruf dan nombor, di mana kita boleh create aktiviti bermain untuk mengenal huruf dan juga nombor dan juga bentuk. Nombor dan bentuk sudah pasti berkaitan dengan numerasi, manakala huruf adalah berkaitan dengan literasi. Aktiviti yang menyeronokkan, tak lari daripada bermain, itulah murid prasekolah. Kalau tak main, bukan murid prasekolah. Ya, seronok, riang, gembira, itu adalah murid prasekolah. Walaupun cikgunya
agak tegas tapi murid prasekolah. Tahulah kan macam mana. Mesti Nama dia, pun prasekolah. nama pun prasekolah. Dia Suka main. Ya, dia sentiasa seronok dan itulah kalau kita dapat kembali ke zaman kanak-kanak ya, tanpa ada masalah. Itulah murid prasekolah. Okey, berbalik kepada pengenalan huruf dan nombor tadi, aktiviti bermain sambil belajar. Aktiviti bermain sambil belajar ni, cikgu kena kreatif lah. Cikgu dan PBM lah, pembantu pengurusan murid perlu kreatif. Di mana perlu mewujudkan suasana aktiviti yang seronok dan menarik minat. Kerana murid yang mempunyai masalah pembelajaran ni, kita perlu tarik minat dia dulu. Seperti murid prasekolah, fokus dia dalam kelas untuk satu-satu mata pelajaran cukup singkat. Saya rasa tak lebih daripada 15 minit. Kalau kata ada satu masa setengah jam tu, dia rasa yang betul-betul dia fokus hanya dalam 15 minit je. Lepas tu sekarang dia nampak dah, pengasah kawan tu warna merah hari ni. Semalam punya bukan. Dia dah nampak. Dia banyak attraction sekeliling dia. Jadi kita nak tarik nak tarik dia punya fokus tu cikgu, bukan mudah. Jadi inilah masanya bila ada intervensi. Intervensi ni memang sangat-sangat membantu. Kena create betul-betul aktiviti yang boleh menarik fokus dia orang ya. Okey, contohnya saya tak pastilah macam mana kalau kata untuk murid prasekolah ni dia banyak game lah. Kita bagi dia main permainan yang interaktif lah. Boleh kita menggunakan komputer. Tapi kalau untuk menggunakan komputer kita kena faham lah. Kita ada kekangan. Sekarang berebut. Tapi kita boleh wujudkan permainan yang mawujud, yang boleh diorang pegang, yang reliable kan, yang boleh diorang berkongsi, macam tu je. Okey, dan benda-benda ni memang kena seronok. Kalau tak seronok, habislah. Dia orang ni. Latihan membaca awal. Yang kedua, latihan membaca awal. Intervensi yang kedua. Latihan membaca awal macam mana? Tiap-tiap hari kena beli buku ke? Tak. Kita punya kaedah mudah saja. Okey, bermula dengan mengenal mengecam huruf, sama ada daripada mengikut turutan atau secara rawak, itu terpulang kepada cikgu, mengikut kemampuan dan perkembangan murid. Kalau kata anak tak boleh ni, mak bapak macam mana nak buat? Cikgu di sekolah pun, kalau bahasa orang Perak dia kata apa? Prosah. Paksa. Bila paksa tu, dia ada kemungkinan lah kat sini. Satu kemenjadian, satu kegagalan. Ada setengah murid kita tidak boleh menggunakan agak tegas lah. Sebab tahulah prasekolah umur berapa? 5 dengan 6 tahun. 5 dengan 6 tahun tu kita perlu menarik dia orang ni macam menarik rambut dan tepung. Macam tu. Nak kena ada dengan sifat lemah lembut juga. Walaupun dalam kita nakkan dia tu dapat sesuatu kan. Bila latihan membaca awal ni, kita gunakan kad bacaan, flashcard kalau dalam bahasa Inggeris, flashcard, gambar. Gambar ni gambar apa? Gambar rangsangan. Bila ada gambar rangsangan, dia boleh faham. Oh, apa yang saya nak baca kejap lagi? Oh, rupanya buku benda ni. Dah ada gambar buku. Daripada sini dia boleh, okey, ejaan buku tu macam mana, apa yang dia nak mulakan, apa suku kata yang dia nak mulakan. Kemudian buku bergambar, baru kita upgrade sikit, naik kepada buku bergambar. Jangan terus-terus bagi buku. Kalau terus-terus bagi buku, tak bagi sekolah lah. Tak pergi sekolah satu hal, jam terus rasanya. Bahasa mudah, dia akan jam terus. Okey. Dia berperingkat, bermula dengan kad bacaan. Okey, saya nak tunjuk sikit. Mungkin nampak kaedah saya ni konvensional, tapi saya pasti semua cikgu-cikgu menggunakan kaedah yang sama. Saya ada bawa lah sikit. Walaupun abaikan kalau nampak macam benda tu dah nampak macam nak koyak-koyaknya. Sebab apa? Anak murid saya menggunakan kad ini tiap-tiap hari. Biar nampak buruk, biar nampak dah. Itu bermakna murid itu menggunakan kad tersebut. Saya menggunakan kad ni buat sendiri je. Tak payah nak beli. Kita ada pembantu. Di sini peranan pembantu pengurusan murid. Buatlah kad yang sebanyak mungkin. Sebab apa? Dengan kad-kad ini yang berwarna-warni, murid tu tertarik. Dan dia akan mula dengan sendirinya. Okey cikgu, hari ni saya belum tukar kad lagi.
Belum tukar kad. Bila dah tukar kad daripada tapi saya mulakan dengan huruf kecil. Ini kad huruf kecil. Nampak memang konvensional lah. Zaman kita dulu ada kad. Tapi zaman konvensional tu jugalah yang banyak membantu. Saya tak nafikan teknologi terkini, gadget-gadget terkini, aplikasi terkini banyak juga membantu. Tetapi kaedah lama jangan dibuang. Tiada yang lama, tiada yang baru. Macam tu. Macam promote pula kan. Okey, berbalik pada kad ini. Okey, bermula dengan kad mengenal huruf, mengecam huruf, huruf besar, huruf kecil, terpulang. Kemudian kita jadikan dia huruf secara rawak. Tak kisah. Setiap hari kalau boleh tukar kad. Selagi dia tak dapat mengecam, jangan tukar kad tersebut. Bila tak tukar kad inilah, ibu bapa kat rumah dah mula gusar, dah mula susah hati. Anak saya belum tukar kad lah hari ni. Pada masa itulah kita akan nampak ibu bapa akan bersungguh-sungguh untuk membantu, iaitu sokongan anak di rumah. Okey, lepas daripada itu barulah kita mulakan dengan suku kata. Suku kata mudah. Do you do, be you, be able, macam tu. Saya berterima kasih kepada PPM saya sebab dia yang banyak dia yang banyak membantu saya untuk menghasilkan kad-kad tersebut. Ada juga yang ditulis tangan macam ni, tapi ini kira yang aras dah tinggi lah, yang dah boleh membaca, tapi kena ada kad-kad. Yang ini yang saya ambil, cikgunya rajin sikit ambil daripada internet. Jadikan, sebab kita mudah untuk mengakses bahan-bahan bacaan. Jangan hanya bergantung kepada satu kaedah saja, pembacaan buku, hanya buku. Tapi pelbagaikan, ya cikgu, pelbagaikan sumber bacaan untuk anak-anak murid. Kerana anak-anak murid ni disukakan kepelbagaian. Dia sukakan, hari ni kad warna hijau, esok kad warna kuning, hari ni ada gambar lain, macam tu. Walaupun nampak konvensional, tapi tetap bermanfaat. Baiklah, seterusnya. Bila dah dapat mic kat saya, panjang lebar saya akan cerita. Okey. Harap bersabar panel yang lain ya. Moderator juga jangan tidur. Okey. Pengiraan dan matematik asas. Bagi prasekolah, kita ada tunjang matematik awal. Matematik awal ini adalah matematik yang kita gunakan untuk mengajar murid daripada segi asas saja. Okey, aktiviti seperti menyusun objek. Menyusun objek apa? Kita bermula dengan pola, boleh menyusun objek mengikut pola. Kemudian menyusun Lego, mainan Lego, dan juga menyusun bongkah kayu. Membentuk, okey, mungkin hari ini nak membentuk bangunan, esoknya mungkin membentuk rumah atau sebagainya lah yang boleh dibentuk menggunakan objek-objek tersebut. Dan ini adalah salah satu kaedah di mana kita melatih murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Daripada pemikiran kreatif dan kritis inilah akan terjadinya pembelajaran secara tidak langsung kepada murid ini untuk lebih aktif bila belajar ya. Intervensi dan sokongan ini perlu diadakan di sekolah dan di rumah. Intervensi dia akan digunakan di sekolah, di mana pihak sekolah, para guru akan melaksanakan intervensi yang sebaik mungkin. Walaupun dah buat yang pertama tak lepas, masuk yang kedua. Yang kedua ni belum tentu lepas lagi, tapi dah ada standby yang ketiga. Kalau dah yang kedua dah lepas, alhamdulillah. Tapi kalau tak, kena teruskan intervensi. Dan sokongan di mana? Sokongan juga di sekolah, dan satu lagi di rumah. Di rumah ini adalah peranan ibu bapa. Cikgu Junaidi ada anak ke? Ada. Oh, saya ingatkan masih single. Okey, gurau aja cikgu ya. Okey, daripada sini sokongan. Okey, sokongan perlu, sangat-sangat perlu. Tanpa sokongan, intervensi tidak akan berjaya. Jadi ibu bapa berperanan penting untuk memberi sokongan. Itu daripada saya, Cikgu Junaidi. Terima kasih kepada Cikgu Ain. Itulah. Jadi Cikgu Ain pun dia patut berterima kasih dengan PPM dia lah sebab bantuan-bantuan dia. Jadi untuk kita beralih ke Cikgu Pemulihan Khas lah, Cikgu Raja. Jadi Cikgu Raja ni dia bergerak secara solo lah kita kata kalau di aliran perdana nanti. Jadi murid tu dia bergerak daripada prasekolah ke peringkat yang seterusnya lah. Jadi pada pandangan Cikgu Raj pula, apakah intervensi dan sokongan yang cikgu sediakan di peringkat
di seterusnya lah peringkat selepas daripada prasekolah, dan macam mana kaedah-kaedah ni membantu untuk perkembangan murid-murid ni? Ya, terima kasih Cikgu Junaidi. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cikgu Nuraini. Semua adalah betul, dan apa yang Cikgu gunakan untuk prasekolah, yang itulah kita gunakan untuk murid pemulihan, sebab aras mereka adalah lebih kurang sama dengan murid prasekolah. Setelah dikenal pasti murid melalui ujian saringan, bila murid dibawa ke kelas pemulihan, untuk pemulihan dia ada DSKP sendiri, di mana murid pemulihan tidak akan belajar sama dengan murid kelas perdana. Mereka akan belajar kemahiran 1 hingga kemahiran 31, di mana bermulanya daripada huruf sehinggalah membaca ayat mudah. So itu adalah DSKP untuk bahasa Melayu, literasi bahasa Melayu. Dan untuk matematik pula ada 9 kemahiran utama, di mana di bawah sub-subnya adalah lebih kurang 20 kemahiran. So itu adalah DSKP untuk murid pemulihan, di mana setiap guru pemulihan melaksanakan kelas pemulihan dengan menggunakan kesemua kemahiran tersebut. Sekiranya murid itu dapat membaca ayat mudah, membina ayat mudah, maka murid itu bolehlah keluar daripada kelas pemulihan dan dia boleh belajar bersama dengan rakan sebaya di kelas perdana, arus perdana. So antara intervensi yang saya melaksanakan dengan murid pemulihan saya adalah pengajaran berstruktur dan bersistematik, iaitu menggunakan pengajaran secara berperingkat dengan memberi tumpuan kepada satu kemahiran pada satu masa. Contohnya, saya bermula dengan memperkenalkan huruf vokal. Setelah murid menguasai huruf vokal tersebut, saya baru beralih kepada kemahiran seterusnya. Contohnya, kemahiran seterusnya adalah kemahiran KV. Di mana di kemahiran KV saya akan mengajar perkataan dulu, membaca perkataan, membina perkataan. Seterusnya saya akan beralih kepada membina dan membaca frasa. Daripada frasa tu murid akan membina dan membaca ayat mudah. So di mana dia akan sambung sehinggalah kemahiran yang ke-32. Untuk matematik pula, dia akan bermula dengan, dia tak sama seperti buku teks di contohnya murid tahun 2 mungkin dalam lingkungan 10,000 atau 1,000. Tapi untuk murid pemulihan, dia daripada lingkungan 10, lingkungan 18, lingkungan 100 dan 1,000. Jika murid menguasai kemahiran tersebut, maksudnya dia dah boleh masuk ke kelas perdana. Walaupun dia masuk kelas perdana, tetapi guru mata pelajaran perlu memberi fokus yang spesifik kepada murid pemulihan tersebut, di mana guru mata pelajaran perlu memberi latihan tambahan ataupun pemerhatian yang khusus kepada murid tersebut. So yang kedua adalah kaedah multisensory, di mana saya menggunakan guru pemulihan boleh menggunakan melibatkan pelbagai deria seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, pergerakan untuk pengajaran kelas pemulihan. Contohnya apa yang saya aplikasikan dalam kelas pemulihan, saya selalu menggunakan pengajaran taktil dan kinestetik, di mana kalau saya nak ajar murid saya mengenal huruf atau suku kata, saya menggunakan sentuhan halus, di mana saya menggunakan pasir dalam kelas. Murid membentuk huruf tersebut dengan menggunakan jari mereka untuk melukis huruf tersebut, di mana ia akan menarik minat murid terhadap pembelajaran tersebut. Seterusnya adalah saya menggunakan pendigitalan dalam kelas saya, di mana saya telah menggunakan aplikasi Loy Note, iaitu satu aplikasi daripada Jepun, di mana pengajaran sepenuhnya dilaksanakan menggunakan iPad, di mana sekolah kami telah mendapat iPad untuk semua murid, dan saya melaksanakan pengajaran menggunakan iPad tersebut, di mana cikgu create kad-kad dalam bentuk iPad dalam iPad tersebut dan memberi tugasan kepada murid, di mana murid boleh merakam suara, merakam video dan boleh melukis menggunakan jari, di mana mereka akan menyelesaikan setiap tugasan yang diberi oleh cikgu dan hantar balik kepada cikgu melalui iPad, di mana cikgu boleh share screen bersama dengan murid untuk menyemak hasil kerja murid di berhadapan dengan murid. Lagi satu untuk PBD. Biasa di kelas kita selalu menggunakan buku teks ataupun buku latihan untuk murid kan. Tapi yang menggunakan aplikasi Loy ini, saya boleh simpan hasil kerja murid ke dalam iPad mereka. So di mana bila pegawai datang ke sekolah untuk melihat di mana PBD ada tak berlaku di sekolah PBD, saya boleh tunjukkan apa yang murid buat dalam ni. So maksudnya dia takkanlah hilang. Ya, betul. Yang seterusnya adalah modul pelita hati 2M dan juga modul mantap yang dihasilkan oleh guru-guru pemulihan di daerah Kuala Gangsa di bawah anjuran unit pemulihan khas
PPD Kuala Kangsar. Modul ini saya sangat suka. Untuk BM ni ada modul sebanyak 5 modul di mana setiap kemahiran diberi latihan dan juga pembelajaran. Yang ini kita mendapat idea daripada selepas berlakunya PDPR, di mana PDPR tu kena buatlah apa pembelajaran dan juga tutorial kan. Begitulah, kalau kemahiran contohnya suku kata KBKK, murid akan belajar dulu apa yang ada di sini, iaitu pembelajaran. 30 minit pembelajaran dan seterusnya murid akan membuat latihan berdasarkan pembelajaran yang mereka lakukan sebelum ini untuk 30 minit. Yang ini sangat membantu untuk cikgu dan juga ibu bapa bolehlah mengambil modul ini, boleh mengajar pada murid di rumah. Yang ini memang sangat membantu untuk cikgu dalam melaksanakan intervensi dalam kelas. Itu adalah antara intervensi yang saya laksanakan dengan murid pemulihan saya. Terima kasih Cikgu Raj. Jadi kita nampak perbezaan antara prasekolah. Prasekolah ni biasanya kapasiti muridnya maksimum ialah 25. Betul. Dan jadi pembelajaran ataupun intervensi sistem sokongan dia berbezalah sikit banding dengan Cikgu Raj. Biasanya Cikgu Raj ni dalam 5 orang. Jadi aktiviti dia tu kita mengikut kesesuaian. Jadi tahniah juga sekolah Cikgu Raj. Jumlah maksimum untuk pemulihan dalam satu kelas adalah 15 orang. 15 orang. Tidak boleh melebihi 15 orang. Tidak boleh melebihi. Ya, jadi biasanya kalau kita tengok di sekolah waktu-waktu tertentu. Contoh kalau macam bahasa Melayu mungkin ramai, matematik mungkin kurang. Jadi dekat situ dia bersesuaianlah bila dapat iPad tu budak pun dia akan lebih tertarik lah. Jadi dekat situ kita ada dah dua orang kata kaedah yang berbeza. Jadi kita nak teruskan dengan Cikgu Wani pula tentang intervensi dan sokongan di pendidikan khas. Okey, terima kasih Cikgu Junaidi. Okey, berkaitan dengan intervensi untuk murid pendidikan khas. Ikutkan kita, teknik kita, pengajaran kita semua sama. Dengan dengan pemulihan, bezanya pendidikan khas ni satu kelas ada dalam lingkungan 6 ke 10 orang macam tu. Tapi walaupun 6 orang, 7 orang, bilangan tu pada guru-guru pendidikan khas ada sesuatu bilangan yang sangat besar. Sebabnya satu kelas keupayaan murid tu lain-lain. Dan kita kena tahu walaupun murid tu dia berumur 13 tahun, murid pendidikan khas ni dia boleh stay dekat sekolah rendah sehingga 14 tahun. Jadi apabila murid pendidikan khas tu tiba-tiba dia umur 13, kita tanya, cikgu kenapa dia duduk tahun 1? Inilah masalahnya. Masalahnya murid tu berkefungsian rendah. Sangat berkefungsian rendah. Macam seperti kat sekolah saya ada 2 kelas tahun 1 yang sangat berkefungsian rendah dari segi pembelajaran murid. Tingkah laku tu sendiri. Kita kena pendidikan khas ni kita kena kawal tingkah laku terlebih dahulu. Jadi rata-rata murid tahap 1 ni kita akan fokus kepada kefungsian mereka. Urus diri, manipulatif, lokomotor, benda tu semua kita akan fokus kepada murid tahap 1. Tahap 2 ni tahun 4, 5, 6 kebanyakannya kita akan fokus kepada aspek 3M lah, seperti pemulihan kan. Kita akan fokuskan 3M. Okey, jadi bagaimana, apa yang bezanya? Satu lagi, pendidikan khas ni dia ada rancangan pendidikan individu, RPI. Itu beza dia. Dan dia ni RPI ni seolah-olah nadi kepada murid tersebut tau. Sebab apa? Setiap satu orang murid akan mempunyai satu RPI. Okey, rancangan pendidikan individu di mana dalam rancangan tu guru akan mengenal pasti masalah murid, apa candangan, intervensi, apa kita nak lakukan. Seorang cikgu akan dapat seorang murid lah, ataupun seorang murid akan dapat seorang cikgu, macam tu. Jadi kita akan fokus kepada murid tersebut. Setiap orang murid akan ada RPI, tetapi dengan syarat nak buat RPI ni mesti mendapat persetujuan ibu bapa. Rugi tak kalau ada ibu bapa yang tak setuju? Rugilah. Sangat rugi. Tapi pernah berlaku. Ada juga berlaku kes ni. Ibu bapa tak setuju. Sedangkan kita nak membantu secara lebih detail nak mengatasi masalah. Tapi kita buat RPI ni pun kita akan bincang dengan ibu bapa tau. Puan, apa masalah yang puan nak kami bantu? Apa yang nak kami bantu untuk anak puan? Kita akan tanya ibu bapa dulu. Contohnya lah, kita boleh bantu, kita akan bantulah. Contohnya, ibu dia ni nak, boleh tak cikgu bebaskan anak saya dari pakai pampers? Kita boleh cuba bantu.
Sebab tu parent, ibu bapa kena bagi tahu cikgu apa yang dia nak kita cuba bantu. Jadi cikgu yang memegang murid tersebut, murid RPI, cikgu tu akan buatlah intervensi untuk menanggalkan pampers, untuk membebaskan, untuk cuba bebaskan lah pampers daripada murid tersebut. Jadi apa pun dengan kerjasama ibu bapa lah ni, bila datang sekolah mak ayah nak kita bebaskan pampers, tetapi dekat rumah dia pakai pampers. Rasa macam mana? Tak boleh berkesan, tak berkesan juga. Macam saya cakap tadi, ada intervensi dan sokongan. Ya, mesti ada sokongan. Sebabnya kita buat, tapi ibu bapa tak bantu buat, tak boleh, tak berjalan. Macam untuk RPI ni dia ada 3 komponen. Dari segi kefungsian, yang keduanya adalah dari segi akademik, dan yang ketiga transisi ke kerjaya. Biasanya murid tahap 1 ni kita akan lebih kepada kefungsian lah, dari segi lokomotor. Jadi 3M kat situ kita tak payah tak boleh nak buat apa, sebab dia datang sekolah, kita nak urus tingkah laku dulu. Macam mana kita nak ajar 3M sedangkan tingkah laku dia masih lagi memanjat pagar, berlari, mengganggu kawan kan. Jadi kita nak settlekan masalah utama dia dulu, tingkah laku dia. Okey, bila tahap 2 kita akan buat kepada akademik, komponen akademik, di mana kita nak selesaikan masalah 3M ke. Jadi kat situ ada perbezaan antara murid tahap 1 dengan tahap 2. Transisi ke kerjaya ni lebih kepada sekolah menengah lah yang akan buat. Sekolah menengah. Saya guru sekolah rendah, jadi kami akan fokus kepada kefungsian dan juga akademik. Okey, seterusnya dari segi murid tahap 1 berkefungsian rendah ni, kita banyak guna macam Cikgu Ras cakap lah, pengajaran multisensory. Saya sendiri pun konvensional, masih lagi konvensional. Sebabnya kita kena sedia maklum yang murid pendidik khas ni dia ada deria sensori yang sangat lemah berbanding kita yang normal. Sangat-sangat lemah. Contohnya cuaca sejuk pun tak boleh. Lepas tu jalan tar ke ataupun permukaan yang kesat pun tak boleh. Dia ada, sebab tu diorang ni sensitif kepada deria. Jadi kita buatlah latihan sensori kepada mereka, bermain span ke. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi mengajar murid-murid kita. Contohnya nak dia kenal huruf A, kita buatlah bentuk huruf A. Lepas tu murid mungkin dia boleh guna span, leretkan color dekat atas huruf A, kan. Jadi kita kena, cikgu pendidik khas ni kena variasi mengikut murid. Tapi ada juga murid yang tak nak belajar, macam mana? Itulah satu lagi. Ada murid yang datang sekolah tidur je sepanjang hari. Dah macam-macam dah cuba, yang dia tak berlangsung, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kami cadangkan kepada ibu bapa kalau boleh bawa anak pergi ke PDK, pemulihan dalam komuniti. Sebabnya kita bukan tak boleh mengajar. Satu kelas bayangkan ada 10 orang murid yang ada masalah macam tu. Menjeritlah, meraunglah, menangis lagi, hentak meja, tolak meja, kacau kawan, pukul kawan. Kita bukan tak boleh nak bantu, tapi masalah kita nak fokus kepada seorang murid kan. Jadi bagi murid yang hanya tidur tu ke, dia tak nak belajar, kita tak boleh nak fokus kepada dia, sebab kita nak fokus kepada kawan yang lain. Jadi rasa rugilah sekiranya ibu bapa tak bawa murid di PDK. Di PDK tu dia ada pakar cara kerja yang khusus untuk melatih murid-murid ni. Jadi sebaiknya sekiranya ibu bapa kena pasti murid tersebut dia ada masalah, memang terlalu tak boleh belajar, memang tak boleh fokus langsung, kalau boleh daftarkan anak ke PDK. Sebab PDK ada latihan yang lebih khusus, ada pakar terapi yang akan membimbing murid tersebut. Kami di sekolah hanya dapat melatih dalam bidang pembelajaran, dari segi akademik dan juga tingkah laku. Okey, seterusnya kaedah multisensory. Lepas tu pengajaran bersyurut itulah kita berperingkat. Seperti murid tahap 2 ni kita banyak kepada permainan. Kalau macam saya guru matematik. Saya suka jalankan aktiviti let's race. Aktiviti let's race tu macam mana? Bila saya masuk kelas, saya takkan murid bagi salam, tapi saya akan duduk, saya yang akan bagi salam pada setiap murid. Saya tak akan biarkan murid
murid seorang pun tercicir daripada pandangan saya. Saya bagi, Assalamualaikum Akmal, selamat pagi Jaya. Saya akan fokus terus murid-murid tersebut supaya dia tahu. Okey, dia sedar, cikgu sedar kehadiran dia. Okey, lepas tu kita sembang berbual dulu. Sebab kita kalau nak ikut langkah pengajaran tak boleh. Murid pendidikan bukan macam tu. Kita kena tarik dulu minat suasana dalam kelas. Okey, jadi bila semua dah tersedia, okey, kita nak buat apa sebelum belajar? Baca doa. Kita boleh jadikan rutin. Rutin di dalam kelas supaya murid dia tahu. Dia masuk-masuk sekejap lagi dia tahu cikgu nak bagi salam kat aku ni, nak kena bersedia jawab. Sebab mula-mula kita bagi salam, ada murid tak tahu nak jawab pun. Dia ikut balik Assalamualaikum. Sebab dia dah biasa bagi salam, dia tak pernah jawab salam kan. Jadi kali ni kita bagi salam kat dia. Jadi benda ni akan biasa, dia akan dia tahulah bila kita masuk dia tahu. Dia seronok dah nak jawab salam daripada kita. Okey, seterusnya saya akan buat let's race ni. Saya akan recall balik PDP yang lepas. Saya buat macam aktiviti permainan lah. Contohnya saya matematik kan. Okey, kita tanya soalan cepat-cepat. Siapa boleh jawab angkat tangan. 5 tambah 5, 6 tambah 4. Biar pun murid tahu 6. 7 tambah 2. Benda ni murid akan cepat-cepat nak jawab. Saya macam tu. Kita walaupun dia orang tak tahu, dia orang nak jawab, tapi dia cuba. Bila saya dah buat benda ni lama, dah ada murid yang dia dapat mengikuti, dia dapat congak dengan baik. Lepas tu pula ada saya buat bunda, saya buat segala operasi yang kita ajar, saya akan recall balik waktu tu setiap kali saya masuk kelas, dan waktu itulah kita dapat tarik minat. Kena tarik minat murid dulu untuk belajar. Baru murid akan bekerjasama dengan kita nak belajar. Kalau tidak, kita lah yang mengajar seorang-seorang seronok. Cikgu bosan macam tu. Okey, seterusnya yang kita tahulah perbezaan sokongan ni, pengajaran yang dilakukan untuk murid pendidik khas ni secara lebih holistik lah, menyeluruh. Dari segi akademik, lokomotor, emosi. Saya kalau murid berkefusian rendah, saya lebih tekankan aspek lokomotor. Sebabnya murid ni lokomotor halus, lokomotor kasar. Sebabnya mereka ni nampak je okey. Bila kita suruh menggunting tak boleh, menampal tak boleh. Saya banyak buat aktiviti menggunting. Sebab aktiviti menggunting ni dia banyak membantu lokomotor murid untuk membantu murid menulis. Kalau dia tak pandai menggunting, dia susah nak menulis. Jadi mata tangan dia, pengamatan dia semua tu. Jangan kita takut nak bagi gunting dekat murid. Tapi pastikan gunting tu yang selamat lah kan. Ada. Sekarang dah ada dah. Ya, janganlah bagi. Ada yang gunting gunting plastik. Ya, betul. Janganlah bagi gunting yang muncung tajam tu bahaya. Tapi setakat ni saya guna dalam kelas untuk murid tahap 2. Tapi dalam pemantauan kita lah. Okey, murid tahap 2 okey. Mereka dapat gunting walaupun lari garisan ke apa, tak apa, biar mereka menggunting sendiri. Jangan kita bantu pula. Betul. Biar. Lepas tu kita tengok makin lama diorang akan skill menggunting tu akan baiklah. Kita boleh ubah skill lain. Tak semestinya kita mesti mengajar mereka membaca. BA CHR, kita tak semestinya ajar macam tu. Kita kena fokus kepada masalah utama dahulu pada murid pendidikan khas. Barulah kita boleh ubah kepada kemahiran-kemahiran yang lebih tinggilah. Itu sahaja. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Cikgu Wani atas perkongsian dia di bidang pendidikan khas. Jadi kita nampak di setiap peringkat ataupun di setiap bidang ni dia ada intervensi dan sokongan. Dan yang paling penting yang saya rasa tentulah ibu bapa dan juga guru lah. Okay, secara keseluruhannya sesi ini telah menunjukkan betapa pentingnya intervensi awal ni lah dan sokongan yang berterusan bagi membantu murid yang dengan pelbagai tahap keperluan lah pembelajaran. Kerjasama erat antara guru dan juga ibu bapa dan pihak berkepentingan. Okay, lain amat diperlukan untuk memastikan setiap murid mendapat peluang yang terbaik dan perkembangan pembelajaran mereka. Betul. Okey, baiklah kita akan ke soalan yang seterusnya, iaitu peranan ibu bapa dan cabaran. Seperti yang kita sedia maklum, peranan ibu bapa memainkan sangat penting kerana ibu bapa ni ialah yang paling lama bersama dengan anak-anak murid, anak-anak kita di rumah, dan juga tanpa peranan ibu bapa, intervensi dan mengesan masalah ini tidak akan berjaya, kerana apabila guru nak membuat sesuatu yang lebih detail, lebih lanjut, kita perlukan kebenaran daripada ibu bapa dan juga kita memerlukan maklumat daripada ibu bapa. Oleh itu, pada pandangan Cikgu Raj, apakah peranan ibu bapa dan cabaran yang Cikgu Raj hadapi semasa di kelas Cikgu Raj sendirilah, semasa Cikgu Raj untuk mengesan dan untuk membuat intervensi ini berjaya? Ya, terima kasih Fadi.
bagi menjawab soalan ni, di rumah ibu bapa adalah pemerhati utama di mana mereka dapat memperhatikan perubahan kecil dalam tingkah laku, minat atau prestasi anak dalam aktiviti pembelajaran. Ibu bapa perlu di rumah membuat pengesanan perubahan terhadap prestasi anak mereka. Mereka perlulah duduk bersama dengan anak-anak mereka untuk mengetahui bagaimana prestasi mereka. Ada murid di kelas saya, bila saya minta murid itu menulis huruf S, dia tulis terbalik. Huruf B terbalik. Maksudnya dia mungkin murid itu mengalami masalah disleksia dan ada kemungkinan murid itu akan masuk ke kelas pendidikan khas. Jadi bila cikgu kenal pasti itu, ibu bapa pun kena tahu apakah bagaimana penulisan murid di rumah tu. Ada tak murid itu menulis sesuatu huruf dengan terbalik? Ibu bapa perlu memaklumkan kepada guru tersebut, guru kelas ke atau guru pemulihan supaya guru itu tahu cara intervensi yang akan dibuat. Ada tak sama ada murid itu akan mengikuti kena hantar ke kelas pendidikan khas ke atau itu adalah masalah biasa sahaja di mana boleh kita pulihkan ke. Ibu bapa perlu memberitahu kepada cikgu tersebut. Itu adalah antara perkara utama yang ibu bapa perlu buat di rumah, di mana ibu bapa perlu meluangkan masa. So, kita fahamlah ada segelintir parents yang sibuk dengan kerja mereka, tak dapat meluangkan masa dengan anak-anak mereka. Tapi cubalah ambil lebih kurang sejam ke 2 jam, duduk bersama dengan murid, lihatlah bagaimana prestasi mereka. Keluarkan semua buku daripada beg murid, anak-anak mereka, lihatlah berapa latihan dah buat, ada tak latihan disiap. Tengok tingkah laku murid itu. Ada tak murid itu menunjukkan tingkah laku yang kurang minat terhadap pembelajaran? Itu bermaksud murid itu mengalami kesukaran dalam menguasai sesuatu pembelajaran. Ibu bapa perlu tahu dan perlu semak buku anak murid dari masa ke semasa. Satu lagi macam ibu bapa tu kalau dia sedar anak dia ada perubahan tingkah laku yang luar biasa, kalau boleh catatkan pola perubahan tu, catatkan dan bincang dengan guru. Sebab kalau tak catat, ibu bapa tak tahu benda tu adalah berulangan. Jadi kalau boleh tolong catat. Dan maklumkan kepada guru. Ada juga anak yang suka mengelak. Bila ayah suruh mengambil buku, dia terus, mak saya nak pergi main. Dia suka mengelak. Dari situ kita boleh kesan adanya itulah masalah cabaran. di situ. Itu salah satu cabaran lah. Ya, betul. Lagi satu, bagaimana ibu bapa boleh bekerjasama dengan guru. Ibu bapa perlu mengadakan pertemuan berkala untuk perbincangan di sekolah. Kalau contohnya diberi penyerahan slip PBD, datang ke sekolah. Datang sekolah, ibu bapa janganlah jumpa guru kelas sahaja. Pergilah jumpa guru pendidikan khas, guru prasekolah atau guru pemulihan untuk mengetahui selanjutnya bagaimana prestasi anak mereka di sekolah. Betul kan? Ya, secara keseluruhan. Supaya ibu bapa tahu apa yang berlaku pada anak mereka di sekolah. Dan kena hadirlah untuk macam pertemuan PBD. Kena hadir. Ni ada juga ibu bapa yang tak hadir kan. Jadi macam ni akan dia tak tahulah, ibu bapa tak tahu perkembangan anak. Kalau boleh kerjasama dengan pihak sekolah hadir untuk mengambil slip PBD, dengar sendiri apa yang cikgu nak terang, bagaimana anak di sekolah kan. Jadi itu perlulah kita ambil maklum sebagai ibu bapa. Itulah sokongan ya. Ini dinamakan intervensi dan sokongan tadi. Okey, saya dah terlepas satu perkara di mana saya nak kongsikan bersama penonton semua. Kejap ya. Okey, saya ceritakan sedikit tentang PROSPIM. PROSPIM ini hanya dijalankan di kelas prasekolah. Saringan ini diadakan bagi mengesan murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Kadang-kadang kita nampak macam okey, rupanya murid ada masalah. Okey, jadi dengan mata kasar saja kita tidak boleh menilai sejauh mana murid tersebut ya. Jadi dekat dalam PROSPIM ni dia ada senarai semak, di mana senarai semak yang saya pegang ini, dia ada 2 senarai semak, di mana ada satu senarai semaknya perkembangan kanak-kanak 5 tahun dan satu lagi perkembangan kanak-kanak 6 tahun. Okey. Ibu bapa akan diberikan senarai semak pengesanan ini. Saya kalau tak silap saya, maafkan saya kalau saya tersalah, kalau tak silap saya 3 bulan pertama kita dah boleh mula membuat saringan. Itu yang paling awal lah. Selagi kalau kita dah dapat kesan lagi awal, lagi bagus. Okey, dekat saringan PROSPIM ini, dia ada beberapa item iaitu motor kasar, motor halus, pertuturan dan bahasa, kelakuan dan kognitif. Daripada senarai semak ini, ibu bapa perlu mengisi. Dia akan tanda
balik kat rumah tengok pemerhatian anak. Saya bagi contoh. Tapi senarai semak ini, pemerhatian ini perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak bersetuju, kami pihak sekolah tidak dapat, tak boleh buat apa-apa. Kami cuma menjalankan tugas dan ingin membantu ibu bapa dan anak-anak. Tapi sekiranya ibu bapa tidak bersetuju, itu terpulang kepada ibu bapa. Okey, saya ceritakan ya. Dekat motor halus dalam senarai semak yang 5 tahun. Okey, perkara yang pertama yang diberi di sini adalah boleh berdiri dengan satu kaki selama 8 hingga 10 saat. Paling mudah. Ibu bapa boleh buat di rumah, minta anak tu berdiri sebelah kaki 8 hingga 10 saat. Kiralah 1, 2, 3. Kalau lebih daripada 8 saat, itu bermakna anak anda lepas. Tak ada masalah. Tandakan bahagian yang berkaitan. Kalau bulan puasa ni, bulan puasa pun boleh buat ni. Boleh. Jadi sekarang ni bulan puasa ni pun boleh buat kan, berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki. Tapi tidak melebihi 10 saat. Kalau lebih daripada 10 saat, ibu bapa tu pun tak boleh rasanya. Kalau kurang tu tak lepas. Kalau bawah daripada 8 saat, itu bermakna anak tersebut kemungkinan ada masalah. Kemungkinan dia main-main juga. Budak ni kita tak boleh ni juga kadang-kadang. Tiba-tiba nak jatuh kan. Okey, kemudian berskip atau skipping ya. Menggunakan 2 kaki atau secara berselang-seli. Masih lagi menggunakan kaki sebab ini adalah motor kasar. Kalau boleh skipping, lagi cantik lah dia. Okay. Kemudian membaling dan menangkap bola menggunakan kedua-dua tangan. Ini pernah diperhatikan oleh Encik Azmi sendiri dekat dalam kelas saya. Beliau mengambil murid secara random dalam kelas saya dan dia ambil bola dan dia cuba baling. Alhamdulillah murid saya dapat menangkap. Okey, itu salah satu contoh lah bagi motor halus. Boleh menggunting macam Cikgu Wani kata tadi, menggunting walaupun sengit-sengit sikit, abaikan. Janji penggunaan motor halus dia bergerak ya. Kemudian boleh membutangkan baju. Awal-awal masuk sesi persekolahan, butangkan baju, zipkan seluar, pakai stokin sendiri. Baju tu kalau dah diterbalikkan, boleh tak murid itu alert bahawasanya baju tu tak betul tu, nak kena itu adalah salah satu aspek yang kita tengoklah dalam. Kemudian ada pertuturan. Ada setengah dapat bahasa alien. Ada setengah parent, anak saya cikgu bahasa alien lagi. Lepas tu cakap bahasa alien daripada planet mana? Okey, ada yang speech delay. Tapi cikgu ni, itulah kelebihan jadi cikgu ni, banyak bahasa boleh. Okay, daripada segi bahasa. Kemudian boleh mengulang ayat, atau masa kita berinteraksi dia boleh menggunakan ayat mudah untuk menjawab soalan. Macam tu. Kemudian kelakuan, boleh berkongsi alatan permainan bersama rakan-rakan, tidak berebut atau tidak bermain sendirian. Kalau bermain sendirian, kita akan kena merujuk kepada pendidikan khas jugalah. Takut dia berada di dalam dunia dia saja. Itu kena saya ada satu kerisauan di mana saya pernah dapat di mana ibu bapa tidak alert, tidak perasan tahu. Dia tidak peka bahawasanya anak dia bermain secara dalam dunia dia sendiri. Tetapi apabila sampai di kelas prasekolah, kita dapat lihat, murid ini berada di dalam dunia dia sendiri. Saya tak pastilah dia punya imajinasi cerita kartun ke apa, saya tak pasti. Tapi kita boleh lihat dan kesan kalau dia bermain seorang diri, kita perlu alert dan kita perlu mendapatkan rujukan yang sepatutnya lah. Kita tak boleh biarkan macam tu saja. Kemudian daripada segi kognitif, boleh mengira 1 hingga 15. Ini untuk 5 tahun ya. Boleh mengira 1 hingga 15. Kemudian boleh menyebut sekurang-kurangnya 4 huruf pada nama. Ini kalau nama Siti Nur Amina Arfa, itu jenuh. Jadi kalau dia boleh menyebut sekurang-kurangnya 4 huruf yang terdapat pada nama dia, insya-Allah anak tuan-puan berada dalam keadaan yang okey dan normal. Ini saya ceritakan berkaitan dengan prospin tadi. Okey. Itu adalah peranan. Dan saya rasalah kan, Cikgu Ra, Cikgu Wani,
peranan ibu bapa lah. Saya memang menarik minat ibu bapa. Sebabnya peranan ibu bapa sangat penting. Cikgu hanya ada berapa jam di sekolah? Macam prasekolah, 4 jam lah lebih kurang. Itu belum lagi nyanyi ke apa, merajuk ke. Merajuk, sentap. Emosi tak Cikgu, stabil. saya nak ke tandas kejap ketika. Satu hari 4 kali pergi tandas, dah kat situ dah habis berapa minit. Untuk memberi satu-satu penerangan juga ambil masa. Jadi kami di sekolah dapat hanya beberapa jam saja yang betul-betul dengan anak-anak tuan-tuan perempuan. Jadi peranan ibu bapa kat rumah lah. Saya menyerulah ibu bapa tolong perhatikan tingkah laku anak, pembelajaran anak-anak dan juga beg sekolah anak. Risau. Bukan nak mengatakan siapa-siapa, tapi ini pengalaman. Saya juga sendiri ada masa tak sempat dalam seminggu tu nak cek masa anak saya sekolah rendah lah. Tak sempat nak tengok apa yang ada dalam beg dia. Kadang-kadang terjumpa juga roti yang dah expired. Bekas. Macam ada experience. Biasalah kita. Ada yang bawa botol susu. Jadi ibu bapa, peranan ibu bapa lah. Saya tak nafikan sebab pada masa kini ibu bapa majoriti bekerja ya. Pergi pagi, balik dah petang. Saya faham. Kita pun faham macam mana keadaan letihnya. Dan saya belum lagi ibu bapa itu sendiri mengalami masalah. Jadi cubalah untuk tengok anak-anak macam Cikgu Rash kata tadi, sejam 2 jam InsyaAllah kita bila kita dapat kena pasti anak tu ada masalah, cepat-cepatlah bertindak, jumpa dengan cikgu. Itu yang penting ya. Okey, terima kasih kepada tiga panelis kita pada hari ini. Jadi berdasarkan apa yang telah dikongsi tadi, dapat saya nyatakanlah di sini sebenarnya ada persepsi yang mengatakan kami sebagai guru ni orang kata melabel anak-anak tuan-puan. Sebenarnya kami tidak melabel. Setiap peringkat kami mempunyai satu, kita panggil satu senarai semak nak menentukan sama ada nak pengesanan awal di prasekolah, pengesanan awal untuk pemulihan khas dan juga pengesanan awal di pendidikan khas. Jadi kami tidak pernah melabel anak-anak tuan-tuan dan perempuan seperti yang telah dikongsikan oleh panelis kita tadi. Jadi Cikgu Junaidi, kita sebagai guru bukanlah seorang yang pakar untuk buat diagnosis ke atas murid. Cuma kita boleh buat saringan pengesanan awal saja. Kita boleh membantu. Boleh membantu. Yang dapat menyatakan dan mengesahkan anak tuan-puan mempunyai masalah adalah pakar. Selalunya doktor pakar lah. Kita akan rujuk kepada yang lebih tinggi pada tu. Jadi dekat situlah kita perlu hubungan dua hala lah kita panggil. Di pihak guru-guru, di guru prasekolah, guru pemulihan khas, guru menikah khas, mereka ada pelbagai cara. Kita pun sendiri telah dengar tadi pelbagai cara dan juga intervensi. Jadi yang kita harapkan ialah sokongan daripada ibu bapa, kerana tanpa orang kata kalau bertepuk sebelah tangan ni dia tak berjaya lah. Sebab sebenarnya di akhir sekali kita nak membantu anak-anak kita. Kita tak perlu malulah sebab mungkin 20 tahun dulu kita malu bila ada anak menikah khas kita akan simpan, tapi sekarang tak perlu malu sebab sebenarnya kita nak membantu murid-murid tu. Jadi akhir kata daripada panelis kita pada hari ini, apakah kata-kata akhir daripada Cikgu Ain berdasarkan tajuk kita pada hari ini, iaitu pengesanan awal, intervensi dan juga sokongan. Okey, kata-kata akhir. Okey, daripada saya lah. Okey, harapan saya lah ya. Okey, selaku guru, saya bercakap sebagai guru prasekolah di sini. Harapan saya, ibu bapa, saya lebih kepada ibu bapa dulu ya. Ibu bapa perlu menitik beratkan soal pembelajaran. Prasekolah bermula seawal 5 tahun dan 6 tahun. Kalau lagi awal nak hantar ke mana-mana taska atau amat-amat dialukan. Saya ingin menarik minat ibu bapa. Ada yang memberi persepsi di mana kesianlah cikgu, anak saya nak kena bangun awal, kecil lagi. Tidak, tak boleh macam tu. Zaman sekarang kalau anak tidak dihantar ke sekolah pada usia 5 tahun, anak tuan-puan akan ketinggalan. Ya, sebab
peredaran zaman dah berubah. Bukan zaman kita dulu. 7 tahun masih mengeja. Masih mengenal huruf, masih main. Tapi sekarang dah masuk prasekolah, kita punya silibus sendiri. Kita punya kita punya goal kita. Bila ada IPPK, instrumen pentaksiran, kita semua ada. Ini untuk melatih murid untuk lebih bersedia ke arus perdana masa masuk ke tahun 1. Jadi harapan saya juga seorang ibu, saya juga pernah ada anak yang kecil, jadi saya tak terlepas juga daripada beberapa kekangan di mana nak mengajar. Bukan senang nak mengajar anak kat rumah, tapi itulah sokongan ibu bapa. Sokongan ibu bapa sangat-sangat. Tolonglah ibu bapa, kalau anak tu, kalau satu hari tak keluarkan buku dekat rumah, mesti ada masalah. Kalau dia keluarkan buku walaupun tak tengok, makna kata dia masih tertarik dengan pembelajaran Okey, lepas tu kolaborasi erat antara pihak ibu bapa dan juga pihak sekolah. Dekat sini bukan saja kepada guru prasekolah tetapi juga kepada pentadbir sekolah. Ibu bapa boleh je bila-bila masa datang ke sekolah untuk berbincang apa perkembangan anak, apa permasalahan anak. Sekiranya tidak dapat diselesaikan di peringkat prasekolah, kita akan bawakan kepada pihak pentadbir. Setiap masalah ada solusinya. Jadi ibu bapa, tolonglah, kalau ada hari bertemu waris, hari penyerahan slip, ambil masa untuk hadirkan diri. Tolong hadir. Sebab memang kami cikgu-cikgu kalau nak berjumpa waris tu, kita nak cakap yang betul sajalah. Kita nak cakap secara jujurnya. Bukan apa, kadang-kadang kejujuran tu amat pedih, tapi itulah yang membantu anak-anak tuan-puan untuk terus maju kepada masa depan dan terus berjaya. Okey, itu saja daripada saya. Harapan seorang gurulah. Okey, terima kasih Cikgu Ain. Jadi dekat situ kita tengok harapan daripada Cikgu Ain di peringkat prasekolah. Bila di peringkat prasekolah, kalau dia masih lagi mempunyai masalah, akan disambut pula oleh Cikgu Raj. Jadi apa pula harapan Cikgu Raj? Ya, betul. Harapan saya, kami sebagai cikgu, kami bersedia untuk mengajar anak-anak murid kita. Walaupun berlainan bangsa, semua murid adalah murid kita. So kita anggaplah sebagai anak saya sendiri dan kami mengajar pada murid-murid tersebut. Jadi ibu bapa juga perlu ada kesedaran dan kefahaman tentang betapa pentingnya kelas pemulihan, ajaran pemulihan untuk anak muridnya. Janganlah ada beberapa ibu bapa yang tidak setuju untuk menghantar anak mereka ke kelas pemulihan. Mungkin seperti yang Cikgu Junaidi kata, dilabelkan sebagai murid yang tahap yang rendah, murid yang tak boleh belajar kan. Janganlah anggap sebegitu, sebab semua anak mempunyai hak untuk belajar. So sebab itulah kami di sini untuk mengajar anak-anak murid kita, dan percayalah pada cikgu-cikgu supaya anak-anak murid kita akan menjadi lebih cemerlang pada masa akan datang. Itu adalah harapan saya, cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Raj. Jadi kita berpindah ke Cikgu Wani pula dari bidang pendidikan khas. Apakah harapan dan juga, sebab kita dengar cabaran di pendidikan khas ni banyak, berbanding dengan arus perdana. Tapi macam mana pun kita sebagai guru tetap melaksanakan. Jadi apa harapan cikgu? Okey, terima kasih. Harapan saya yang sangat tinggilah, kalau boleh kita ubah stigma kita ubah persepsi kita, bahawa anak saya ni tak boleh masuk pendidikan khas, nanti masa depan tak terjamin. Sebenarnya masuk pendidikan khas ni kita lebih memberi anak kita peluang untuk ke satu arah, ke satu laluan yang lebih baik. Daripada kita biar anak kita ketinggalan, lebih baik masuk pendidikan khas dan kita ada intervensi sendiri untuk kita lakukan terhadap anak. Okey, jangan fikir nanti tak ada masa depan. Sebab ada juga ibu bapa yang fikir anak dimasukkan dekat pendidikan khas tak ada masa depan. Tak. Bila ke menengah, lebih banyak kemahiran, belajar kemahiran, dan ada kolej vocational, ada peluang-peluang pekerjaan sekarang ni yang diberikan kepada OKU lebih besar. Ada CSR. Betul. Contohnya KFC. Memang diberi keutamaan kepada OKU. Jadi jangan kita fikir anak kita masuk pendidikan, masa depan dia dah gelap. Tak. Okey, sebabnya kita perlu cari jalan yang lebih baik untuk anak kita. Apa yang terbaik, itulah yang kita kena cubalah beri, macam Cikgu Raj cakap, beri kepercayaan kepada cikgu pendidik khas ni
untuk melatih, membimbing, mengajar anak. Okay, insya-Allah kami akan cuba yang terbaik. Kita tak akan biarkan anak-anak ni hanya keluar tak ada apa, kosong tak. Kita akan pastikan murid sekurang-kurangnya kalau betul-betul dia tak boleh, dia boleh keluar sekolah rendah dengan boleh urus diri, dengan boleh mengenal 3M asas pun sudah cukup. Okey, jadi kalau boleh kita ubah stigma kita, pendidik khas ni bukannya satu benda yang menggerunkan, menakutkan tak. Selain daripada tu sebenarnya ada juga laluan bukan sekadar akademik kita pun tengok sekarang ni. Sukan pun kita ada kan. Ya, sukan okey, Paralimpik semua ada. Kalau kita tak hantar ke sekolah untuk dikenal pasti oleh cikgu pernikahan sendiri, macam mana kita nak tahu dia punya potensi? Ya, dan ada juga kita dekat pendidik khas ada ke inklusif. Jadi ibu bapa jangan risaulah bila kita kena pasti murid ni boleh sama kemahiran, sama level dengan murid perdana, kita akan inklusifkan. Murid akan belajar bersama rakan-rakan aliran perdana. Contohnya kita ambil waktu bahasa Melayu. Murid tersebut waktu bahasa Melayu akan pergi ke kelas perdana belajar bersama rakan-rakan perdana. Jadi kita jangan takut benda tu. Kita dah bagi cabang yang terbaik untuk murid meneroka dalam bidang tersendiri. Mengikut kemampuan mereka sendiri. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada semua panel. Jadi kita dah dengar harapan bagaimana kita tentang tajuk kita yang kita kupaskan pada hari ini. Jadi saya rasa semoga perbincangan ini dia memberi manfaat lah dan memberi input kepada ibu bapa juga penonton-penonton di luar sana tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini tentang pengesanan awal. Di manakah saluran-saluran yang sepatutnya kita bawa untuk kita ketengahkan jika ada masalah. Kita jangan terlalu terlalu menyimpan ataupun ada perasaan yang kita rasa malu ke apa, sebab di hujung sekali kita untuk kejayaan anak-anak kita. Jadi dengan meningkatkan pengesanan awal ni sebenarnya memang diperlukan untuk murid-murid kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua panel supaya semoga kita dapat berkolaboratif lagi di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Thank you.